bangkai yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak berdarah apabila terjatuh ke dalam sesuatu cecair seperti lalat, lebah dan semut, dengan syarat ia terjatuh dengan sendirinya, bukan dicampak, bukan orang sengaja campak, terjatuh sendiri. Dalam madu kita ada semut berapa ekor, macam mana kita nak buat? Buang semua madu. Madu Yaman baru beli 1 kilo, semut pula. Ni pasal madu kan, orang saya cakap madu yang betul semua tak datang ini myth apa mitos itu daripada bahasa orang putih kan, mitos ada kajian yang kebanyakan majoriti menyatakan semut tidak datang pada madu tu tiruan. Madu tu tiruan, semut pun tak nak makan kerana kandungan gulanya yang melampau tiruan. Semut akan pergi kepada madu yang asli. Saya ada beli madu tualang apa, semut datang. Kita kena tutup betul-betul lah. Jadi bila semut masuk, kalau seperti madu Yaman kita, semut masuk bagaimana? Kita bukan letak semut tu yang dari mana datang. Di cap tu kita ketuk, dia keluarkan sedikit lah. Semut yang bab semut tu keluarkan sikit, jangan makan dengan semut sekali Orang ingat habatus sauda nanti. Serbuk habatus sauda, dia keluarkan semut tu sedikit, letak tepi. Keluarkan semut yang mati tu, letak tepi. Ada yang tengah backstroke lagi. Saya pernah buka saya punya madu, sedap, dia tengah freestyle, ada tengah backstroke. Cakap enjoy korang tempat madu aku